Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita dan channel saya. Masih hari sama juga, iaitu 20 dah. Hari Isnin 20 Julai 2026 Masehi, bersamaan dengan sekarang ini dah pukul 8 malam. Jadi sudah berubah tarikh lah. Daripada 5 Safar kepada 6 Safar 1447 Hijriah. Okey, tepat pada waktu maghrib kan. Seperti biasa, video dari report lah. Video kedua untuk ini, video dari report. Sebab pada buat video dari report kemarin, saya tak pergi ke mana-mana. Malam baru saya pergi, pagi syak baru saya pergi. Saya pergi budak fikri seperti biasa lah. Ini memang ada seperti biasa. Lepas tu pukul 1 berapa mana tak ingat dah. Pukul 1 ke 12:40 pagi baru saya balik ke rumah. Tidur dalam pukul 2:30 pagi. Bangun dalam 50 minit pagi. Bangun terus mandi semai subuh, makan sarapan. Hujan pagi ni. Hujan lebat. Jadi tak nak pergi jetih lah. Nak pergi bersikar. Saya bersikar. Hujan lebat oleh kot lah. Dia boleh lepas tu tidur. Bangun pada pukul 1 bangun sekali tu. Aku tidur pukul 1 dari pukul 11. 11:40. 11:40 bangun. Sebentar bangun sekejap. Lepas sambung tidur balik. Kaju bagi sapi sahabat tadi berada pukul 2 petang baru bangun pula. Bangun tadi tak tidur lah. Bangun petang terus terima bagian tu. Lepas tu semaya Zuhur pada pukul 3:30. Lepas tu mandi Zuhur pada 3:30. Lepas tu lepas semaya asar pukul 6 tu semaya asar. Lepas semaya asar tu terus pergi ke rumah. Itulah mak saya. Lokasi syuting video review tadi tu rumah arwah maklum saya tu. Depan rumah dia tu ada belakang usai gitu lama dia tinggal kan. Dia pergi di Payu Rumput Melaka dan meninggal di sana lah. Jadi rumah tu kosong. Belakang dia jokong kan. Ada jokong saya dapat gambar belakang dia agak dah. Ini depan rumah dia. Tepi rumah dia. Itu dapur dia tu. Dapur tepi. Depan saya pernah ada buat arah kamera depan dia. Depan agak. Saya pindah lokasi tu tadi. Lepas tu tukar lokasi ya. Lepas tu lepas pada selesai buat video review tu, pada pukul apa ni? Pukul berapa ni? 3 Newan dan 20 dah. Dan 18 dia. Bawa review tu saya terus pergi sampai ke kedua sekali tu hadiah pada birthday untuk buat bulan Newan ni. Cucu Mak Riza, cucu tiri dia lah. Dan sudah kena setahun pada bulan Jun itu. Dan juga satu lagi tu saya pergi kepada anak rakan sebaya saya masuk sekolah di tadikan Raga Depa dan juga di sekolah Bedah. Sekolah dan Fatul Pasakan yang ditangani. Dan sekolah Pasakan SK Pasakan di Muhammad Faizal Akmal bin Ismail. Anak dia lah, anak yang kedua dia. Anak kedua. Dan saya dapat maklumnya tahun lepas dapat isteri dia akan melahirkan anak yang ketiga pula. Itulah mak dia lah beritahu. Kamu dia lah beritahu saya. Tahun lepas untuk baby yang ketiga. Maknanya 3 lah lepas ni. Ni yang kedua pun. Dua setakat ni bosu lah tu. Saya bagi tadi tu cukup kena setahun pada bulan ni. Saya tak sure mungkin dalam 20 bulan ni kan ataupun dalam 22 atau 23 kita lebih kurang tu lah birthday dia setahun.
sebab saya tengok dari rekod lama tu kan, saya tengok dia dalam bulan 28 bulan 7 saya pergi sampai hari tu seminggu setelah kelahiran saya begitu. Anak anggaran saya tu sekitar 20-21 dah birthday dia betulnya. Saya tak sure mana tu tak tahu pada tepat dah. Tu lepas pada masa selesai tu saya pergi minum pedas seperti biasa. Dan bila masuk maghrib saya underway balik tu azan maghrib. Lepas sudah sembahyang maghrib makan nasi. Makan malam. Lepas sudah makan malam saya terus main ke sini lah. Pukul 8 ni terus buat video daily report. Okey, saya sekali saja untuk sesi video daily report kita untuk hari ini. Assalamualaikum, jumpa lagi. Bye.